Oh. Wow. Assalamualaikum and hello everyone. Selamat datang ke Borak Screen. So hai semua. Hampa semua bersama aku Syed dan bersama kita of course kita ada Arif. What up Arif? Yo, everyone. Let's go. Let's Ya, go. Straight so to the point. hari ni Arif call aku terus dia kata, "Syed, kasih on ba sebab kita nak react kepada satu teaser baru sekarang ni. Sebuah filem daripada Astro Shaw. So yang bertajuk Terbang baru je release Kan? Yes, dia baru je terbang masuk ke dalam YouTube. Yes. No. So kita pun dah tak sabar. Kita tak mau buang masa. Yes. Jom kita tengok kita punya first reaction untuk teaser kali ni. Let's go. Yes. Okay. Terbang in 3, 2, 1. Ui, lawa dia punya apa? Astro Shaw. Cinematic dia. Oh, macam kat luar negara weh. Apa pilihan kita sebenarnya? Irfan. Pelakon ni. Kita lawan. Oh, misai. Oh. Wow. Uish. Chiu Keng Chuan. Ini baru betul-betul kawan. Weh, tu je ke? Tu je ke? Oh, tu je dah. Cukup. Dah nama teaser. Weh, Ah. aku tak puas lah. Okay. Wow. Okay. Alright. Pandangan? Silakan. Komen. Nak tutup skrin tak? Ya, kita tutup. Tak apa, teruskan je. Okay. Okay, apa dia? Okay. Okay. Aku rasa kan filem kali ni dia bagi satu impression kat aku bahawa something fresh idea, something new, and dia punya vibe sinematografi dia mengingatkan aku sebenarnya dekat cerita F1. You punya colour. Kau bayangkan punya colour tu kan. Masa dia tengah bawa dekat tu. Ada orang cakap dekat Perlis. Tempat tu. Really? Ada Itulah ke? pasal. Han duduk Perlis mesti Han tahu. Kat mana tu? Aku kena cari lah nanti. Tapi ya, memang location dia aku rasa sangat nice sebab aku rasa konsep dia adalah kereta rally tau. Kan kereta rally kan yang racing kat jalan-jalan off-road, berpasir apa semua ni kan. Yes. Tapi itulah kita dapat sikit je tapi kita still tak tahu like what is it about? Adakah dia racing ke ataupun dia tak bagi basically konteks dia tak dapat. Rasa dapat konteks tak melalui teaser tu? Aku just tahu maybe racing ada comeback. So dia sebut tadi comeback and yeah, it's about team lah. Maybe it's about a person maybe before this kalah or apa and after that they come back. Aku tak nak buat assumption awal tapi dah terbuat dah. But it's a teaser trailer, right? So aku rasa aku tak sabar tengok trailer je nanti. Mungkin kita akan nampak gambaran lebih jelas. But dia punya macam aku cakap tadi lah, color grading dia, oh ya Allah, crispy gila. Dia punya apa orang cakap, angle untuk dia punya kamera kan, nampak macam ala-ala F1 sikit. And yeah, F1 is one of my favourite movie last year. And even sampai hari ni pun aku masih lagi terngiang-ngiang that movie and hope so dia boleh bawa sedikit DNA but olah mengikut cita rasa kita lah ataupun olah mengikut storyline yang senang dengan kita lah. But aku seronok lah. So aku excited tengok dia punya, even dia tunjuk sikit je. Itu maksudnya jangan bilang abang tak payung daripada Astro Show kan. Pandai diorang pandai. Diorang bagi sikit je tau. Dia bagi sikit. Dia bagi part yang kau bayangkan kamera view tu ada kamera tayar. Kau perasan ada tayar tadi? Ada kamera view person, driver tu. Betul. Lepas tu even kamera tu boleh bertukar tau. Betul. Daripada luar dia masuk. Betul. Aku suka gila tu. Itu part kamera angle lah kan. Satu lagi yang bahagian dia punya landscape tu, dia punya locations.
Lawa. Cantik. Tambah pula dengan dia punya angle tu kan. Dia punya Oh. warna tu kan. And kita ada pelakon-pelakon yang ada Zizan kat dalam tu. Dia Ah, punya looks pun nampak lain sikit lah. Dia nampak lain lah daripada yang lain kan. lain lah. Bermisai. Matang sikit. Dah macam Top Gun Maverick sikit dah dia punya Oish. vibe-vibe dia kan. Top Gun lah Apa tu ni? but Pelakon seorang nampak, lagi tu? nampak Irfan. Irfan. Irfan pun actually buat aku excited juga. Aku pun minat juga lakonan dia daripada start daripada Brother. Blood Brother, yes. Yes. But hopefully dia apa orang cakap. Dia nampak Kita macam ni tak mengecewakan kita. dia macam main character je. Mungkin tak tahu lah, kita tak tahu siapa main character. Mungkin sama ada Zizan ataupun Irfan ni. Aku rasa Irfan main karakter ni. Sebab nampak banyak kat dia tadi. Tapi tak apa, kita tengok. Kita akan kupas lebih lagi untuk kita punya trailer nanti. Macam mana apa semua kan. But aku tak sabar. Hopefully cerita ni tak mengecewakan. And nak memandangkan kita punya, aku rasa ni fresh idea juga untuk tahun ni. Sebab apa? Betul. Memandangkan tahun ni pun lambatkan filem tempatan dia dah keluar. So before this banyak action, seram kan. And kelakar. Right now dia keluarkan pula satu genre yang lain sikit. Betul. Idea pun aku rasa ni fresh. Tengok dia punya even teaser dia sikit pun dah nampak dia punya orang cakap konsep yang nampak menarik. So kita tengok nanti dia punya trailer macam mana. So itu je aku rasa. So aku tak kau sabar macam mana ada? Aku memang excited nak tunggu trailer and filem dia sebab bagi aku memang tak tahulah, aku rasa cerita ni one of the film yang agak hype juga. Even dia punya poster keluar pun aku rasa sangat-sangat interesting to watch. Poster dia something different. So yeah. Apa-apa pun kita tunggu trailer dulu, okay? Alright. Apa tak sabar. So apa pandangan korang kat rumah semua? Korang dah tengok belum trailer ni? Teaser trailer ni? Teaser. Cuba korang tinggalkan komen korang di bawah. Adakah korang tak sabar nak tunggu trailer? Ataupun korang tak nak trailer, korang nak terus jump pergi wayang and tengok depan-depan? Why not? Okay, so itu saja. Jangan lupa subscribe. Yes. And like, share kita punya video ni. Support, and guys. See you until next video. Itu saja, bye-bye. Guys, Assalamualaikum, borak screen. Bye-bye, guys.